Hai. So hari ni saya balik awal, tak sampai tunggu event habis lah. Event habis pukul 11. Dia orang ada band apa semua, baca puisi apa semua kan. Saya tak boleh tunggu. Jadi kesimpulannya bagaimana saya close dengan Profesor Madya tadi, Dr. Ghazali. Saya berbual dengan beliau anggaran dalam masa tak sampai 1 jam lah kan. Apa poin-poin penting yang saya utarakan adalah student kita habis belajar umur 25 ijazah, okey, basic gaji 3,000 3,500 adalah miskin bandar. Right. Jadi tengok nanti macam mana. Opsi punya student totally ada 14,000. Tak tahu macam mana nanti Prof boleh close berapa kan. Yang penting bisnes ni memang boleh buat saya income. Banyak guys. Jika rangkaian yang Prof bina 1,000 orang pun komisen saya naik guys. Apatah lagi kalau lebih daripada 1,000, walaupun dah di bawah level 4. Sebenarnya guys, yang membuatkan Pulau Riba ni ada akaun upline contohnya. Level 1, 2, 3 tu anggaran dalam 4,000 lebih aja pun ada. Tetapi yang menyebabkan 10,000 adalah overriding daripada rangkaian kita sekiranya mereka top up untuk JC, Service Center dan juga Brand Center. That's why pangkat itu penting. Kalau kita nak catch up income dalam bisnes ni, memang kita terus je jalan. Okay, jangan stop juga bila dah penat kan. Sometimes kita down juga, tapi down tu jangan down tak nak buat. Kita cari ilham lain, buat apa je, main jalan je. Satu masa kita akan jumpa dengan kita punya skill yang sesuai dengan kita untuk kita kelas dulu orang. Begitu juga dengan Chef Jamil. Besok baru beliau datang sebab tadi dia tak bawa IC. Dia dah bayar SIM card dah. Right. So itu sajalah untuk Chef Jamil, sebab beliau adalah presiden Persatuan Makanan Tradisional kan. Presiden dia. Untuk event-event satu Malaysia ni memang presiden dia. Sifu Azmi adalah timbalan. So marketing untuk Chef Jamil dah memang mudah lah. Kami sun. Kalau dia dapat rangkaian nanti, dia pergi mana-mana event, suruh boleh minta dia punya rangkaian tu jaga kat booth ke macam mana kan. Thanks, dia pun ramai kawan-kawan artis. So tengok nanti macam mana. Saya akan cuba usahakan sekiranya ada rezeki saya nak bawa beberapa orang artis buat preview Tuan Wow di HQ. Alright, good luck.